Mula-mula dia kata dia punya tu ada leaking sikit, vitamin dia ada keluar. So doktor dia kata kena kurangkan protein. Buah pinggang tu lagi satu dengan prostrate semua tak boleh. So saya kurangkan lah. Sekarang okey, saya terima dengan ni. Boleh tahan, Alhamdulillah. Saya selalu bila membuai kecil, ada kedua membuai lah. 3 minggu dia dah. Lepas tu dia akan kena dengan jantung. Saya dah pergi, dah cek darah, ada sikit dia kata. Pasal saya pun ni pun orang diabetik, kencing manis. Tapi kencing manis sekarang dah dapat kawal. Ambil ini kan, furamik. Masa tu dah kawal, daripada tu pun dah turun sikit lah. Saya banyak dulu aktiviti saya. Depan perjalanan ada macam halaman semua kan. Saya rajin sapu 1 hari 2 kali. Pagi dan petang, rajin. Betul buat tu semua, pasal tu nak berpeluh. Petang sini kurang lah. Tu bila dah kurang, dia ada badan kadang-kadang lemah sikit. Sekarang okey, saya terima dengan ni. Masak dia boleh tahan, Alhamdulillah. Saya ambil ni 1 hari, pagi lepas sarapan, malam lepas makan, saya makan. Tu makan pun saya kontrol. Nasi pun malam kurang. Pada saya rasa kena cuba. Kalau asal kalau dia tak cuba tak tahu apa dia punya kesan dia. Saya banyak cuba benda dia, tapi ini lagi senang. Kalau boleh makan ni amal dalam 8 bulan kan, kerap. Jangan kadang-kadang boleh jangan putus sangat, konsisten.